Awak memang dah tahu yang saya ada kembar dari dulu lagi Okay. Fine. So betul lah awak kahwin dengan saya bersebab. Tak sangka kan awak subahat dengan Afiq. Sayang, tolonglah jangan macam ni. Abang betul-betul ikhlas. Cintakan sayang. Tak payah. Tak payah cakap pasal ikhlas dengan saya sekarang ni. Saya tanya awak satu soalan. Saya nak awak terus terang dengan saya, jujur dengan saya. Awak memang pernah bersubahat dengan Afiq untuk jadi cina buta dia kan? Bukankah hari tu Mami dah bagi duit kat abang? Ni abang minta lagi. Ingat kita orang apa, ATM? Kau jangan bising sangat boleh tak? Aku selama ni aku tampung korang, aku tak kecoh pun. Aku dah jumpa Amara. Aku dah bagi tahu dia semua. Abang nak jumpa dia? Aku bukan macam kau. Aku dah buat kerja aku. Sekarang ni kau kena buat kerja kau. Sampai rezeki jatuh kat tangan kau. Dan aku boleh dapat Amara balik. Settle. Itulah rasanya ex dia cari dia lagi kot. Kenapa dia kacau kalung lagi Dia selalu buat macam ni ke? Pernah jumpa dia tak? Kalau Encik Anas tak tahu, ex Amara memang psycho. Dia tu dari dulu lagi selalu datang, kacau Amara, lepas tu dia buat macam-macam, bagi tekanan lagi. Apa masalah dia? Kan dia sendiri yang lafaz cerai talak 3 dekat kalung. Itulah pasal. Dia tu sebenarnya gila talak. Dia dah macam tak boleh nak move on. Dia selalu datang, cari Amara, ugut macam-macam. Dia cakap dia nak carikan cina buta supaya nak kahwin balik dengan Amara. Dia tu memang psycho lah.